Orang kata nak tukar minyak hitam ni susah, betul ke? Okey, jentera MT-07 Abarih ni sentiasa menggunakan minyak pelincir daripada produk Ipun. So model Katana. So ni adalah 10W50 dan dia adalah 100% fully synthetic. So antara kelebihan menggunakan minyak daripada Ipun ni, so dia boleh protect engine kita sewaktu high RPM. So that means kalau kita tengah speeding dalam masa yang lama, so minyak ni dapat protect engine kita, dia punya bearing-bearing kat dalam engine tu supaya tidak mudah rosak. Okey, antara barang-barang lain yang perlu disediakan sebelum kita nak buat penukaran ni adalah oil filter. So oil filter kali ni Abarih menggunakan produk daripada Yamaha. So ni oil filter Yamaha. Dan ini adalah model 5GH. Nampak 5GH. Okey, dan satu lagi tool yang korang perlu sediakan juga ialah special cup ni untuk buka kepala dia. So nampak so barulah kita punya spanner tu boleh ikat di sini untuk kita buka. Right. Okey, kalau kita nak tukar minyak hitam ni dan tukar sekali oil filter, so kuantiti minyak yang diperlukan ialah sebanyak 2.6 liter minyak. Kalau kita tak nak tukar oil filter, just nak tukar minyak hitam saja, so minyak yang diperlukan adalah 2.3 liter. Okey, motor MT-07 ni dia tak ada double stand. So dia perlu menggunakan pedok lah. Ni nama dia ni, pedok untuk double stand. So bila kita nak buang minyak hitam ni, motor ni perlulah ditegakkan supaya supaya minyak tu boleh dikeluarkan semua ni. So pedok ni tak adalah susah sangat. Tengok kiri kanan supaya dia balance dan kita okey, just tekan je. Nampak? Mudah kan? Okey. Okay, step yang pertama ialah kita just buka dia punya ni slow-slow. Yang pertama lah. Okey. Nampaknya selesai sudah. Oh, washer terjatuh pula dia. So kita potong je. Ini untuk kita isi minyak hitam lah. So yang ni adalah untuk kita tadah minyak hitam yang kita nak buang kejap lagi ni. Okey, untuk tukar minyak hitam ni kita perlukan spanner saiz 17 nampak ni 17. So ini kita akan masuk sini. Wah, okey. Okey, nampaknya. Nampak hitam tak hitam lah minyak ni. Ini apabila dah 5000, so macam ni lah condition dia. So minyak ni jangan buang sembarangan, jangan buang dalam sungai, jangan buang dalam longkang. Minyak ni perlu dirawat. So sekarang kita nak keluarkan oil filter lah, gunakan cup tadi cup tadi untuk keluar sini lah. Untuk bukakan ni oil filter ni, Abarih pakai spanner saiz 22. Okey, selesai saja. Kita keluarkan oil filter yang lama, so kita masukkan oil filter yang baru lah, iaitu daripada Yamaha. So pusingan biasalah ikut arah jam. Okey, kita masuk kita punya cup ni dan masukkan skru 22. Okey, dia saya sedap rasa jangan terlalu ketat sangat. Dah siap untuk penukaran oil filter. Sekarang kita nak masukkan skru dekat oil sump ni. So kita masukkan balik. Kita pakai spanner 17 untuk ketatkan dia. Ini pun ikat saya sedap rasa, jangan terlalu ketat. Habis dia kita buka tadi, kita tukar tadi, sekarang kita nak masukkan minyak hitam yang baru, iaitu Ipun Katana. So ni adalah botol yang pertama, 1 liter minyak. Nampak. So dia ada siap-siap muncung lah nampak. So tak perlu nak pakai corong-corong bagai.
kan. Setengah tu kita tak ada. Oh, wangi. Minyak dia kalorin. Dan tuang dia slow-slow. Okey, habis botol. Botol yang kedua pula. Saya tengok. Prosesnya sama juga. Kita ulang. So botol ni pun memang ada muncung kan. So memang senang lah. Ipun Katana 10W50. Okey, so ini adalah botol yang ketiga. Abang dah tukar 1, 2, 3, 4, 5, 6 600 ml. So habis je tu, kita pun tutup lah, kunci balik kita punya penutup ni. Okey, lepas siap saja tu, so kita kena test dulu lah. Cantik kan dia punya ni screen. Ini adalah dark mode. So itulah dia bunyi daripada MT-07 Abarin. Ini adalah hasil daripada deruman Akrapovic Titanium. Syahdu. Okey, nampaknya selesai sudah proses penukaran minyak hitam bagi jentera MT-07. Diharapkan video kali ini serba sedikit dapatlah membantu rakan-rakan di luar sana untuk membuat penukaran minyak enjin sendiri. Untuk prestasi yang cemerlang, gunalah minyak Ipun Katana. Garanti puas hati. Kita jumpa lagi di next video. Fuel the spirit, cross the limit. Bye-bye.